Assalamualaikum. Kita akan meneruskan topik pengenalan kepada mekanik dinamik kepada subtopik yang pertama, iaitu linear motion. So, dalam pergerakan linear motion ataupun gerakan linear garis lurus, so dari point A ke point B, seperti yang telah dibincangkan sebelum ni, kita akan keluarkan tiga formula asas dalam linear motion. Yang pertama adalah V sama dengan U tambah AT. S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang ketiga adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A S tolak S0. So, ketiga-tiga formula asas ni yang pelajar perlu faham dan sentiasa ingat, dan kita akan gunakan dalam banyak penyelesaian dalam menyelesaikan masalah dalam linear motion. Baik, kita pergi kepada example yang pertama. Okey, dalam example yang pertama, initially the car travels along a straight road with a speed of 55 meter per second. If the brakes are applied and the speed of the car is reduced to 10 meter per second in 15 seconds, determine the constant deceleration of the car. Okay. So, pada awalnya kereta bergerak dengan hal laju 35 meter per saat. Kemudian apabila brake dikenakan dan kereta itu speednya berkurang kepada 10 meter per saat dalam masa 15 saat. So, tentukan berapakah deceleration, okey, kereta tersebut. Jadi, kaedah paling mudah, okey, untuk kita menyelesaikan masalah ni, okey, so di peringkat awal pembelajaran, kita senaraikan dulu formula-formula yang terlibat. Yang tiga asas formula itulah. Yang pertama, V sama dengan U tambah AT. Yang kedua, S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang ketiga, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A S tolak S0. So, dalam kes ni, okay, so kita keluarkan dahulu info yang diberikan. So, info yang diberikan adalah U sama dengan 35 meter per second. Okay, iaitu hal laju awal. Kemudian V yang diberikan adalah 10 meter per second, iaitu hal laju akhir. Dan T yang diberikan adalah 15 saat. Okay. So, apa yang nak dicari? Yang nak dicari adalah deceleration, iaitu A. So, berdasarkan 4 parameter ini, so kita matchkan kepada formula yang sesuai. So, dalam kes ni, formula yang sesuai adalah formula yang pertama, iaitu V sama dengan U tambah AT. So, V sama dengan U tambah AT. So, yang kita nak cari adalah A. So, A sama dengan V tolak U bahagi dengan A. So, kita terus masukkan nilai. Okay, V 10 tolak 35 bahagi dengan 15. Kita akan dapat jawapan bagi A. Okay, so 10 tolak 35 bahagi 15. So, kita akan dapat negatif 1.67 meter per second square. So, ini adalah nilai deceleration bagi soalan example 1, iaitu 1.67 negatif. So, nilai negatif itu adalah direpresent kepada deceleration. So, dia mengalami kecepatan. Okey, sangat mudah. So, kita teruskan kepada example yang kedua. Okey. So, berkait juga dengan hampir sama juga dengan soalan sebelum ni. Okey. So, example 2. Initially, the car travels along a straight road with a speed of 60 meter per second. If the brakes are applied and the speed of the car is reduced to 25 meter per second in 20 seconds, determine the constant deceleration of the car.
Okay. So, saya terus menggunakan formula seperti yang soalan tadi. So, V sama dengan U tambah AT. So, A sama dengan V tolak U bahagi dengan P. So, nilai yang kita dah tahu, U sama dengan 60 meter per saat, V sama dengan 20 meter per saat, dan T sama dengan 20 saat. So, nilai yang kita ada, yang kita nak cari adalah nilai A, iaitu pecutan. So, masukkan dalam formula, V sama dengan 25 tolak 60 bahagikan dengan 20. Dan kita akan dapat jawapan bagi A. So, jawapannya adalah negatif 1.75 meter per second square. So, ini adalah nilai deceleration bagi example 2. So, sangat simple. Okay. So, diharapkan pelajar biasakan dulu jawab dengan soalan-soalan simple ini supaya kita faham asas-asas dalam linear motion. So, kita pergi ke example 3 yang sedikit kompleks tetapi masih mudah. Okay. So, example 3, a truck travelling along a straight road at speed V1 equal to 20 km per hour, increase its speed to V2 120 km per hour in 15 seconds. Okay. Then, if its acceleration is constant, so determine the distance travel. Okay. So, sebuah truk ni, okay, dia bergerak, okay, pada satu point yang dinamakan V1 dengan halaju awalnya 20 km per hour. So, dalam masa 15 saat, so, halaju pada point yang kedua adalah V2 sampai dengan 120 km per hour. Okay. So, dia bergerak daripada satu point ke satu point yang lain, daripada 20 km per hour ke 120 km per hour dalam masa 15 saat. Dan acceleration-nya adalah constant. Okay. So, determine the travel distance. So, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? So, pada peringkat awal, pelajar akan ada masalah di mana hendak memula menjawabkan soalan. Kita nak start kat mana? Jadi, back to basic, seperti yang saya telah sarankan sebelum ini, kita listkan dulu formula yang ada dalam dinamik. Okay, V sama dengan U tambah AT. S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2A S tolak S0. Baik. So, daripada ketiga-tiga formula ini, okay, so, jawapan akhir yang kita perlu cari adalah distance travel. Akhirnya, berapakah jarak yang truk ni lalui? Okay, daripada 20 ke 120 km per hour dalam masa 15 saat. Iaitu distance. Distance yang kita nak cari adalah S. Okay, ini nilai S. Okay, dan sini pun ada nilai S. Dan kalau pelajar perhatikan, dalam setiap formula yang melibatkan S, dia ada juga nilai acceleration. Okay, maksudnya apa? Dalam kes ni, acceleration kita kena cari dahulu sebelum kita cari nilai S. Okay, jadi untuk kita cari acceleration, kita boleh rujuk pada formula pertama. Okay, iaitu V sama dengan U tambah AT. A sama dengan V tolak U bahagi dengan V. So, berapakah nilai V? Nilai V adalah 120 km per hour. Okay. So, kita kena convert dulu kepada km per hour kepada meter per second. Jadi, 120 km per hour kali 1000, okay, bahagi dengan
3600. Okey. Macam mana nak convert ni? Nanti pelajar boleh semak semula, iaitu saya tunjukkan sini. So 120 kilometer. Apabila kita nak convertkan kepada meter, kita darab 1000. Dan apabila hour ni, jam, kita nak convert kepada minit, kita akan bahagikan dengan 60. Dan kita nak convert lagi kepada second, kita bahagikan lagi 60. Jadi 60 kali 60. So macam inilah, daripada kilometer per hour kita nak convertkan kepada meter per second. So, yang ni saya terus ringkaskan. 120 kali 1000 bahagi 3600 tolak 20 kali 1000 bahagi dengan 3600. Okay, dan bahagi pula dengan saat, iaitu 15 saat. Okay, so kita akan dapat acceleration 120 darab 1000 bahagi 3600 tolak 20 darab 1000 bahagi 3600 bahagi 15. Okay, so kita akan dapat accelerationnya 1.85 meter per second square. Okay, so 1.85 meter per second square. Okay, so selepas dapat nilai A, so kita nak carilah pada soalan akhirnya, iaitu determine the distance travel. Okay, so kita rujuk kepada formula yang ada. Okay, so formula yang ada sama ada dia formula nombor 2 ataupun nombor 3, mana-mana pun kita boleh guna. Okay, jadi dalam soalan ni saya memilih untuk menggunakan formula nombor 2, iaitu S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okay, so S0 kosong, kita assume jarak awal dia, jarak mula dia adalah kosong. Kemudian UT, so UT adalah hal laju awal, 20 kali 1000 bahagi 3600. So jika pelajar sebelum ni dah ada nilai yang berasingan ni, terus boleh tulis nilai yang berasingan ni. So saya tak tulis tadi, so saya terpaksa tulis nilai yang penuh lah. Okey, U darab T, T 15 saat tambah 1/2 AT kuasa 2. A 1.85 dan T adalah 15 kuasa 2. Okey, so 20 kali 1000 bahagi 3600 darab 15 tambah 1/2 darab 1.85 darab 15 kuasa 2. So akhirnya kita akan dapat jarak 291.46 meter. Okay, so inilah jarak yang kita dapat daripada soalan ini. Okay, so apabila truk ni bergerak dengan hal laju awal 20 km/h sehingga 120 km/h dalam masa 15 saat, so truk ini akan travel dengan jarak sebanyak 291.46 meter. So itu adalah distance travel by this truck. Okay, so itu saja example yang sangat simple. Okay, pelajar boleh lihat dan fahami betul-betul direct question seperti ini sebelum kita masuk kepada question-question ataupun soalan-soalan yang lebih kompleks. So, terima kasih di atas perhatian semua. Kita jumpa dalam sesi akan datang. Assalamualaikum.